Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel TV PSS Gengs Kilau. Saya Nurusnina Najwa binti Rosli dan merupakan wartawan cilik Gengs Kilau. Saya akan menceritakan berkenaan bahan digital memperkasa pendidikan negara. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bukit Sekilau. Sekolah ini terletak di Kuantan, Pahang. Perkara yang menarik di sekolah saya ialah di setiap kelas mempunyai televisyen, kecuali kelas tahun 1. Penggunaan televisyen ini boleh membantu guru mengguna bahan digital selaras dengan matlamat kementerian yang menggunakan bahan digital. Antara kelebihan penggunaan televisyen di dalam PDP ialah guru boleh meneroka dan menggunakan internet. Jom kita bertanyakan kepada salah seorang guru berkenaan penggunaan televisyen sewaktu PDP. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanyakan kepada Ustazah, bagaimanakah tentang penggunaan TV dalam PBD? Pada pendapat Ustazah, penggunaan televisyen dalam PBD dapat memperkasa pendidikan negara? Saya setuju. Penggunaan TV ini dapat memperkasakan pendidikan negara. Sebab apa? Yang pertama, murid-murid boleh tengok video secara live. Contohnya kalau sains, cikgu boleh pasang video tentang mikroorganisma. Contohnya murid-murid dapat tengok dengan jelas. Contoh kalau subjek pendidikan Islam pula, contoh tempat-tempat bersejarah, jadi murid boleh tengok secara terang. Dan dari segi bahasa pula, boleh menghasilkan permainan-permainan yang menarik. Cikgu boleh buat PowerPoint yang menarik. Jadi pembelajaran itu lebih berkesan dan murid lagi senang dapat. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Begitulah pendapat daripada Ustazah Haslina yang menggunakan televisyen dalam PDP-nya. Diharapkan penggunaan televisyen itu dapat memperkasa pendidikan negara serta mengangkat martabat pendidikan negara ke aras yang lebih tinggi. Ingat SKBS, ingat TV PSS Gengs Kilau. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum.